about Auntie Salma. Thank you. First question. Siapa Auntie Salma sebenarnya? Auntie Salma sebenarnya dah bekerja dengan KWSP selama 29 tahun. Banyak pengalaman Auntie belajar tentang pengurusan kewangan. Jadi, Auntie nak kongsi betapa pentingnya untuk ada simpanan untuk emergency, masa hadapan dan bila bersara nanti. Berapa umur Auntie Salma? Rahsia! Tapi, Auntie dah boleh keluarkan simpanan daripada akaun sejahtera. Apa tip Auntie Salma? Nampak tenang je selalu. Tipulah kalau Auntie ni tak pernah stres. Dulu kalau Auntie stres, kucing Auntie pun lari tau. Stres level Auntie sampai tak boleh tidur sampai sakit. Tapi lama-lama Auntie realise, Auntie tak boleh teruskan macam ni. Jadi, Auntie ada satu tip yang Auntie praktikkan sampai sekarang. Teknik 4-4-4. Tarik nafas selama 4 kiraan. Tahan nafas selama 4 kiraan. Dan hembuskan nafas selama 4 kiraan. Teknik ni dapat reset sistem saraf dan reduce your stress level dengan cepat. Auntie Salma pernah burn out tak? Of course pernah. Siapa je tak pernah? Tapi Auntie belajar kalau dah letih, berhenti. Bukan give up, tapi recharge. Macam mana Auntie Salma jaga kesihatan emosi? Okay, so Auntie suka tulis dalam journal, minum tea, luahkan kepada orang yang Auntie percaya dan tengok drama Korea. Itu pun dapat membantu. Last question. Nasihat Auntie Salma kepada mereka yang burnout dan stres. Auntie cuma nak pesan, jangan pendam, luahkan. Cari geng, cari sokongan. Remember, the world is a better place when we support each other.